Saya salah seorang yang jadi maksanya. Sewaktu saya jadi ketua pemuda tahun 1996, saya tahu bahawa beliau tidak pernah senang dengan saya. Ketika itu jawatan ketua pemuda UMNO ditandingi oleh 4 orang. Incumbent atau penyandang jawatan ketika itu Tan Sri Rahim Tambijik. Yang paling kuat Tan Sri Ishak Samad, Menteri Besar Negeri Sembilan. Antara yang kuat sekali ialah Tan Sri Anwar Musa sebagai Menteri Luar Bandar. Saya hanya sebagai Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia dan juga ahli Parlimen biasa tahun 96. Presiden parti ketika itu tidak mahu saya menang. Tidak mahu saya menang. Tapi saya menggunakan moto, pemuda mesti dipimpin dari produk kilang pemuda. Kerana saya dari kilang pemuda, alhamdulillah Allah Ta'ala telah mentakdirkan innama amruhu idza awada syai'at ay yaqula lahu kun fayakun. Maka saya jadi ketua pemuda. Kerana saya dari kilang pemuda walaupun tidak ada jawatan yang hebat ketika itu. Dan Presiden UMNO ketika itu tidak pernah senang hati dan tidak mahu saya menjadi ketua pemuda. Maka sempatlah saya menjadi ketua pemuda kira-kira 2 tahun. Dan oleh kerana orang itu tidak suka dengan saya, maka dicari jalan bagaimanakah untuk menerajang saya dari gelanggang kepemudaan. Maka pada tahun 1998 saya telah ditangkap di bawah ASA ketika itu. Saya ditangkap di bawah ASA kerana akibat kononnya berbeza pendapat dengan pemimpin utama ketika itu. Saya mempunyai kredibiliti saya sendiri sebagai pemimpin. Siapapun yang menjadi ketua, saya tidak pernah menyanggah ketua itu. Malah saya akur dengan siapa saja yang menjadi ketua, kerana ketua itu adalah ketua kepada institusi kepemimpinan. Itu prinsip saya. Walaupun saya di ASA kan, saya tidak pernah meninggalkan UMNO. Saya tidak pernah menubuhkan parti lain untuk menentang UMNO dari luar. Saya tidak pernah menggunakan UMNO untuk kepentingan pribadi saya. Jauh dari menggunakan UMNO untuk anak beranak saya, atau menggunakan UMNO untuk kroni-kroni dan kuncu-kuncu saya. Tidak ada kamus politik saya yang begitu. Dalam keadaan yang begitulah, apabila saya dilepaskan daripada ASA dengan penuh keterpaksaan, ketika di dalam penjara itulah, di dalam penjara ASA itulah, pada tahun 98 saya telah dipaksa letakkan jawatan sebagai ketua pemuda. Dan saya telah menulis surat pada kepimpinan ketika itu bahawa saya meletakkan jawatan, kerana saya tahu bahawa jika kepimpinan atasan tidak memerlukan saya, atau saya dianggap sebagai pain in the neck, iaitu kononnya duri dalam daging di dalam UMNO, maka saya rela meletakkan jawatan tanpa saya menubuhkan parti lain ataupun menikam UMNO dari belakang, kerana saya tetap terus ikhlas di dalam